Umi kena selalu pergi majlis-majlis ilmu ni, Umi. Lagipun Umi pun dah tak ada apa-apa tanggungjawab dekat rumah ni. Jadi kalau Umi luangkan lebih banyak masa, insya-Allah akan banyak pahala Umi akan dapat. Umi memang nak join majlis ilmu. Tu hari tu Umi pergi masjid, orang majlis cakap minggu ni ada maulid dan lagi satu dia orang ada majlis Hadrah Basaudan. Umi tak pandai sangat. Tak apa Umi, tak perlu nak pandai sebenarnya. Lagipun Umi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika kalian berjalan melewati taman-taman syurga, hendaklah duduk bersama mereka. Lalu sahabat-sahabat Rasulullah pun bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan taman syurga? Lepas tu Umi tahu apa Rasulullah jawab. Rasulullah pun bersabda, taman syurga itu ialah halaqah-halaqah zikir ataupun majlis ilmu. Yang macam Umi pergi tu. Masya Allah, Umi memang nak pergi, nak join. Lagipun Umi, kita ni kan keturunan Ahlul Bait. Jadi kita kena jaga akhlak dan iman kita, supaya kita ni pun boleh menjadi orang-orang berilmu macam tu nenek moyang kita juga, insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Li, apa ni Li? Menangis. Tergesak-gesak macam ni. Pasal perempuan. Kenapa? Sedih lah bang. Dituduh pula cakap Lee ada affair dengan Imi. Imi? Kawan di chef juga. Lelaki.